Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang penciptaan langit, alam dan semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk pengenalan tajuk penciptaan langit dan alam semesta dalam Islam, langit menjadi salah satu ciptaan agung Allah SWT yang menjadi tanda kebesarannya. Al-Quran sering mengaitkan penciptaan langit dan bumi sebagai bukti keesaan Allah SWT. Penciptaan langit juga menjadi ajakan kepada manusia untuk merenung serta berfikir, iaitu bermaksud tadabbur, yang dia menghayati keesaan Allah SWT. Di dalam Al-Quran menegaskan bahawa Allah SWT menciptakan 7 lapisan langit, seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 9. Ayat ini menunjukkan kekuasaannya mengatur alam. Dalam surah Al-Imran juga ayat 190 hingga 191, manusia digalakkan memerhati penciptaan langit dan bumi kerana padanya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Okey, untuk tajuk penciptaan langit alam semesta, bagi objektifnya ada 3, iaitu yang pertama, objektif 1, untuk mengetahui fenomena gerhana bulan dan matahari. Objektif kedua pula, untuk mengetahui ciri-ciri dan penyusunan lapisan langit. Dan untuk objektif yang ketiga, untuk mengkaji proses kejadian siang dan malam. Persoalannya, bagaimanakah fenomena langit menggambarkan kekuasaan dan peraturan ciptaan Tuhan seperti gerhana matahari dan gerhana bulan dari segi sains barat, Al-Quran dan hadis. Okey, nanti kumpulan kami dan ahli kumpulan kami akan menerangkan dari segi teori sains, teori Al-Quran dan teori hadis. Untuk persoalan 1, teori sains, iaitu gerhana bulan. Gerhana bulan apabila bumi berada, mengikut teori sains, gerhana bulan yang berlaku apabila gerhana bulan berlaku, bumi berada di antara matahari dan bulan semasa bulan purnama. Ia menyebabkan bayangan bumi menutupi bulan. Bayangan ini terdiri daripada nama penumbra dan umbra. Terdapat 3 jenis gerhana bulan, iaitu penumbra, separa dan penuh. Dalam gerhana bulan penuh, bulan kelihatan berwarna merah kerana perbiasan cahaya matahari oleh atmosfera bumi. Ini dari segi teori sains untuk gerhana bulan. Manakala untuk teori sains gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi semasa fasa bulan baharu, menyebabkan bayang-bayang bulan jatuh ke permukaan bumi dan menutupi cahaya matahari. Terdapat 3 jenis gerhana matahari, iaitu gerhana penuh total apabila matahari tertutup sepenuhnya, gerhana separa apabila hanya sebahagian matahari terlindung, dan gerhana anular, iaitu bermaksud cicing, apabila bulan berada terlalu jauh dan di bumi sehingga tidak dapat menutup matahari sepenuhnya dan kelihatan seperti cicing bercahaya. Ini dari segi jawapan daripada masalah 1.
dari teori sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, setiap peredaran yang berlaku di cakrawala ini telah ditentukan oleh Allah dan kesemua itu beredar pada tempat peredaran masing-masing. Hal ini merupakan suatu bentuk kekuasaan dan keagungan Allah Ta'ala yang tidak dapat ditandingi dengan akal dan kepintaran manusia. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar terampung di tempat peredarannya masing-masing. Surah Al-Anbiya ayat 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, setiap peredaran yang menurut Ibn Kathir, ayat ini menggambarkan kesempurnaan ciptaan kosmos yang Allah atur dengan penuh hikmah. Perkataan Yasbahu menunjukkan bahawa matahari dan bulan berenang atau bergerak dalam orbitnya secara bebas dan lancar tanpa pelanggaran. Ini membuktikan bahawa seluruh sistem alam berada dalam kawalan Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Menurut Ibn Kathir, ayat ini menggambarkan kesempurnaan ciptaan kosmos yang Allah atur dengan penuh hikmah. Perkataan Yasbahu menunjukkan bahawa matahari dan bulan berenang atau bergerak dalam orbitnya secara bebas dan lancar tanpa pelanggaran. Ini membuktikan bahawa seluruh sistem alam berada dalam kawalan Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Menurut Ibn Kathir, ayat ini menggambarkan kesempurnaan ciptaan kosmos yang Allah atur dengan penuh hikmah. Perkataan Yasbahu menunjukkan bahawa matahari dan bulan berenang atau bergerak dalam orbitnya secara bebas dan lancar tanpa pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Daniel. Saya akan menerangkan tentang hadis gerhana bulan dan matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan tentang kejadian gerhana matahari dan juga bulan. Yang pertama, gerhana sebagai tanda kebesaran Allah. Rasulullah SAW menegaskan bahawa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian gerhana bukanlah berlaku kerana kematian ataupun kelahiran seseorang seperti kepercayaan masyarakat jahiliah pada waktu itu. Ini menunjukkan bahawa segala kejadian ini di alam ini berlaku atas kehendak dan kekuasaan Allah, bukanlah disebabkan oleh manusia. Yang kedua ialah pemerintah menunaikan solat gerhana. Apabila umat Islam melihat berlakunya gerhana, Rasulullah SAW memerintahkan agar segera menunaikan solat gerhana, iaitu solat kusuf dan juga khusuf. Ini menunjukkan bahawa gerhana adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar peristiwa alam yang dilihat dengan rasa kagum semata-mata. Yang ketiga ialah solat sehingga gerhana berakhir, iaitu baginda SAW juga menyuruh umat Islam untuk terus berdoa dan menunaikan solat sehingga gerhana itu berakhir. Ini mengajak umat Islam supaya sentiasa bergantung kepada Allah, memohon keampunan serta mengisafi kebesaran dan kekuasaannya. Pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini ialah kita dapat mengambil beberapa pengajaran penting, iaitu alam semesta adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah ketika berlaku kejadian luar biasa. Yang ketiga dan yang last sekali ialah menjauhi kepercayaan khurafat dan kepercayaan yang tidak berasaskan ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazil Luqman bin Muhammad Rosli dari program Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan bernombor matrik 088500. Saya akan menerangkan bagaimanakah lapisan langit ini menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi sains, Al-Quran dan hadis. Lapisan-lapisan langit atau atmosfera bumi tersusun dengan sangat teratur yang menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut sains. Setiap lapisan atmosfera mempunyai fungsi khusus seperti melindungi bumi daripada sinaran berbahaya dan meteorit. Atmosfera juga berperanan untuk menstabilkan suhu bumi agar sesuai dengan kehidupan.
Lapisan atmosfera membolehkan berlakunya cuaca dan kitaran semula jadi yang penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Dalam bidang astronomi, pergerakan planet, bintang dan galaksi berlaku secara tersusun serta mematuhi hukum fizik yang tepat. Keseimbangan dan ketepatan sistem alam semesta ini menafikan unsur kebetulan. Keadaan ini telah membuktikan bahawa kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta yang maha mengetahui dan maha berkuasa. Seterusnya, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi Al-Quran pula ialah lapisan-lapisan langit menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia tersusun rapi, seimbang dan tidak memiliki cacat sebagaimana ditegaskan langsung oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Berikut adalah dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Maksudnya, dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maksudnya, kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4. Surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4 ini menerangkan tentang kekuasaan Allah dalam mencipta alam semesta. Allah mencipta 7 lapis langit dengan sangat sempurna dan tersusun tanpa sebarang kecacatan. Di mana dalam ayat ini juga Allah mencabar manusia supaya melihat dan memerhati ciptaannya berulang kali. Namun, walaupun manusia ni cuba mencari kelemahan, mereka tidak dapat menemui sebarang kecacatan. Sebaliknya, pandangan manusia ni akan kembali dalam keadaan letih dan lemah. Hal ini menunjukkan bahawa akal manusia ni adalah terbatas, sedangkan ciptaan Allah ni melambangkan kebesaran dan kesempurnaannya. Jadi, oleh itu, ayat ini mengajak manusia untuk berfikir, merenung serta meningkatkan keimanan dan rasa tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Rashikin binti Afandi daripada program Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan kepujian yang bernama Matrik 088600. Untuk memahami bagaimana lapisan langit menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat 2 hadis sahih yang sangat jelas. Hadis pertama ialah riwayat At-Tirmizi menerangkan bahawa antara satu langit dengan langit yang lain terdapat jarak perjalanan 500 tahun. Ulama seperti Ibn Katsir menjelaskan bahawa ini menunjukkan betapa luas dan hebatnya penciptaan Allah dan bahawa langit itu berlapis-lapis serta disusun secara teratur dengan hikmah yang sangat mendalam. Hadis kedua riwayat Muslim pula menyebut bahawa langit bakal digulung oleh Allah pada hari kiamat. Imam An-Nawawi menerangkan bahawa jika langit yang begitu besar boleh digulung dengan begitu mudah, ini membuktikan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa lapisan langit bukan sekadar kejadian yang biasa, tetapi bukti kukuh tentang kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan pergi ke persoalan nombor 3, iaitu bagaimanakah proses kejadian siang dan malam yang membuktikan kekuasaan Tuhan sekalian alam menurut sains, Al-Quran dan hadis. Untuk teori, siang dan malam terjadi kerana bumi berputar di atas paksinya mengelilingi matahari. Siang dan malam terjadi disebabkan berlakunya putaran, maka sebahagian daripadanya akan terdedah kepada cahaya matahari. Tempat yang terdedah tersebut akan menjadi cerah dan ia merupakan siang, dan tempat yang terlindung akan menjadi gelap atau dikenali sebagai malam. Bumi juga beredar dalam garisan orbitnya.
Daripada ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-190 yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pertukaran malam dan siang adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah. Oleh itu, Allah menggalakkan manusia agar meneliti alam dan menghayatinya kerana setiap satu daripada penciptaan alam ini terdapat bukti bahawa Allah lah yang maha mencipta. Bagi hadis pula, la samsu yambari laha antadrika qamara wala lailu sambikunnaha wa kulum fi falakin yasbahu, yang membawa maksud dengan ketentuan yang demikian matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang kerana setiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Penerangannya, bercerita malam dan siang merupakan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia dan menjadikan malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan matahari tanda adanya siang dan bulan tanda malam. Kedua-duanya untuk mengetahui bulan, tahun dan membuat perhitungannya. Setiap dari matahari, bulan, bintang, planet, malam dan siang, kesemuanya bergerak dan beredar mengikut edarannya yang tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaiful Azhar bin Syaiful Nizam, nombor matrik 088893 dari program Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial. Dan saya akan membentangkan kesimpulan. Penciptaan langit jelas menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fenomena seperti gerhana matahari dan bulan, lapisan-lapisan langit serta siang dan malam berlaku dengan teratur dan menakjubkan. Menunjukkan perancangan Allah yang sempurna dari sudut sains. Semua ini dapat dijelaskan melalui hukum alam yang konsisten. Manakala dari perspektif Al-Quran dan hadis, ia menjadi tanda yang mengingatkan kita tentang kebesaran Allah dan mengajak kita merenung serta mensyukuri ciptaannya. Dengan memahami langit, kita bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkukuh iman dan rasa kagum terhadap Allah, pencipta sekalian alam. Kesimpulan, penciptaan langit jelas menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala.